Orang selalu takut hotel bajet sebab risau bilik teruk. Jadi kali ini saya cuba satu hotel bawah Oyo, Palette KL Central dekat Pudu LRT. Ni jujur saya cerita, hotel ini dulu namanya adalah Medaris Hotel. Bilik dia simple tapi tak busuk. Ada aircon, TV skrin rata dan wifi percuma. Reception buka 24 jam, ada simpan bagasi dan parking pun turut disediakan. Check in dan check out pun senang sebab ada servis express. Bilik bukan mewah, tapi kemas dan cukup untuk buat kita berehat. Lokasi dia dekat Jalan Lok Yu, Pudu. Jalan kaki lebih 1,200 meter di stesen LRT Pudu, dekat dengan Berjaya Times Square dan Pavilion. Jadi senang kalau nak jalan atau shopping. Kawasan hotel ini adalah kawasan bebas rokok. Suasana tenang, cuma dekor dia basic. Kalau anda jenis expect hotel ini 4 bintang, ini bukan tempatnya. Tapi untuk hotel bajet yang praktikal dan senang akses, saya rasa Palette KL Central ini cukup berbaloi. Kalau nak saya review Oyo yang lain, tinggalkan komen dekat bawah.